Okay, hello, Assalamualaikum. Hai, apa khabar kepada semua pelajar Akademi Tim Misi. So, hari ini saya, Nazri Salam, akan bercakap tentang bagaimana kita sebagai pengkarya komik boleh menjana pendapatan atau macam mana kita nak monetizekan bakat melukis kita. Macam mana kita nak dapatkan duit menerusi skill melukis komik yang kita ada. Okay, how to monetize. Topik hari ini adalah cara untuk kita menjana pendapatan. Menjana pendapatan sebagai seorang pengkarya komik. So, ini satu topik yang sangat menarik dan dia ramailah orang suka topik ni. Okay, that's why hari tu dalam banyak-banyak pilihan topik inilah yang menjadi pilihan paling yang dapat undian tertinggi dalam kalangan pelajar Akademi Timisi. Even ada tenaga pengajar Akademi pun turut vote topik ini. So, how kita nak jana income dengan komik. So, daripada komik kita nak dapat duit lah. Dia bagi orang-orang baru kan, bagi pengkarya baru, benda ni something yang sangat-sangat susah lah. So, that's why pada akhirnya kita dapat lihat pengkarya baru yang ada skill melukis, biasanya mereka end up buat commission. Diorang macam tak ada cara lain untuk dapat income. Diorang hanya tahu commission sahaja. So, tu yang ada yang buka commission $5 kan di Fiverr, ataupun ada yang sampai commission RM10. Satu lagi, mereka tak dapat nak evaluate dengan tepat nilai artwork tu atau nilai kepakaran mereka. Kadang-kadang saya tengok ada yang pengkarya baru, mereka ada skill yang bagus, artwork mereka sangat detail, tapi mereka letak harga RM5. RM5 bagi setiap jam mereka berkarya tu. Contoh, kalau satu artwork tu mereka buat selama 2 jam, mereka letak harga RM10 sahaja. RM10 untuk 2 jam tu bagi saya terlampau murah lah. Okay, artwork tu sangat detail tapi dia letak harga RM10 untuk 2 jam berkarya. So, bagi saya ni terlampau murah. Okay, so bagaimana cara untuk kita nak setkan harga yang tepat? Okay, itu pun antara benda yang saya akan kongsikan. Dan selain commission, apa lagi cara untuk kita dapat duit dengan bakat yang kita ada sebagai pelukis komik? Okay, so ada beberapa cara, ada beberapa saluran pendapatan yang kita boleh bina. Okay, yang pertama saya nak sentuh tentang royalty. Okay, bagaimana cara untuk kita dapat royalty? Okay, caranya adalah kita kena terbitkan buku. Kita terbitkan buku komik. Okay, kita kena terbitkan dengan syarikat penerbit. Okay, dia mesti ada syarikat penerbit dan dia jangan kita ambil sebarangan syarikat penerbit. Kita kena make sure, kalau kita nak dapat bina income dengan royalty buku, kita kena make sure syarikat penerbit yang terbitkan buku komik kita itu mampu untuk bayar royalty. Kalau kita tahu syarikat penerbit tu macam mungkin dia kecil lagi atau dia masih baru, atau syarikat penerbit tu kita dah dengar berita tentang mereka ni susah nak bayar royalty, so better avoid lah. So, elakkan hantar karya kepada syarikat penerbit yang ada masalah untuk bayar royalty. So, make sure kita pilih syarikat penerbit yang mampu bayar royalty dan mereka berdisiplin. Mereka make sure setiap royalty itu dibayar kepada para pengkarya. So, ini penting lah. So, bayaran royalty ni dia dibuat setahun sekali. Depends kepada jumlah buku kita yang terjual. Kalau buku kita terjual banyaklah royalty yang kita dapat. Kalau buku kita terjual mungkin sikit ataupun tak laku ke apa ke, so royalty kita tu memang kita dapat sikit lah. Okay, contoh kiraan royalty macam ni. Katalah kita dah hantar karya kita kepada syarikat penerbit pada tahun 2019. Okay, katalah tahun ni kita hantar karya kepada penerbit dan terbit dan siap cetak dan dah mula dijual dalam pasaran pada tahun ini. So, kita akan dapat royalty pada mulai bulan Jun tahun hadapan 2020. Dia ada ambil masa lebih kurang setahun setengah untuk karya, untuk buku itu dijual, dan lepas itu barulah kita akan dapat royalty. Dia bukannya lepas dah siap cetak, dah siap terbit terus dapat royalty, tak ada. Dia kena make sure buku tu berada dalam pasaran at minimum 6 bulan, maksimum setahun setengah. Okay, so antara 6 bulan hingga 18 bulan dalam pasaran barulah royalty akan dikira dan dibayar kepada pengkarya. So, katalah biasanya royalty ni 10% daripada harga buku. Harga buku katalah RM10. So, bagi setiap buku yang terjual, pengkarya akan dapat 10% daripada jualan. Contoh, kalau
satu buku RM10, 10% adalah RM1. So bagi setiap buku yang terjual, pengkarya akan dapat RM1 royalty. Darab dengan berapa naskah terjual. Katalah 5,000 naskah. Okey, so jumlah royalty yang didapat pada tahun itu, katalah 5,000 naskah dalam masa setahun. Jumlah royalty yang didapat adalah lebih kurang RM5,000 untuk setahun. So angka royalty, jumlah jualan tu sangat-sangat penting lah, dia pemberat. Benda ni fix, harga fix, peratus royalty fix, tapi jumlah naskah ni yang penting sekali. So makin tinggi jualan, makin tinggilah jumlah royalty yang dapat. Tapi okey, kelebihan bayaran royalty ni adalah benda ni kita buat komik sekali, tapi kita boleh dapat hasil berkali-kali. Katalah komik kita bertahan dalam pasaran selama 5 tahun. Kan? So selama 5 tahun kita akan dapat royalty. Nampak? Kita berkarya sekali, kita dapat sampai 5 tahun bayarannya. Setiap tahun akan dapat. So macam buku kami, buku misi 10A, terbit tahun 2011. Tapi sampai sekarang masih dapat bayaran royalty. Dari 2019 sekarang kan, dah 8 tahun masih dapat bayaran royalty. Tu kelebihan bila kita berkarya secara royalty. Satu lagi adalah, bila bayaran royalty ni menunjukkan hak cipta buku itu, komik itu milik kita. Hak cipta watak, hak cipta cerita. So kita pegang the copyright. Kalau katalah kita dah tak suka dengan syarikat penerbit tu, kita boleh tarik balik hak penerbitan dan kita boleh pass kepada company lain, ataupun kita boleh self-publish sebab hak cipta milik kita. Okey, itu tentang royalty. Cara kedua kita nak dapatkan duit daripada komik adalah commission. Okey, commission ni pula dia luas. Dia bukan sekadar kita lukis muka orang, kita ambil commission daripada orang ramai, tak. Commission ni luas. So antaranya adalah contoh job lukis komik kan, job lukis komik. Dia ada dua kaedah bayaran lah. Satu lump sum, satu lagi pay per page. Okey, lump sum macam mana? Lump sum ni contoh kita letakkan satu harga yang tetap. Contoh RM2,000 untuk satu projek komik. So satu projek komik tu ada 100 halaman. So kita letak RM2,000 ataupun RM3,000 atau RM5,000, depends lah pada macam berapa ringgit yang kita evaluate kita punya nilai artwork tu, ataupun kita evaluate kita punya waktu bekerja, waktu berkarya tu kan. So depends. So kita boleh letak lump sum RM5,000 untuk 100 halaman, atau RM5,000 untuk satu buku cerita kanak-kanak, atau RM5,000 untuk satu projek. Dia macam per projek tau bayaran. Kita letak satu harga yang fix. So ni cara mudah lah untuk kita letakkan harga. Ataupun kita boleh letak harga pay per page, especially kalau kita jenis lukis detail kan, kita jenis spend banyak masa pada satu halaman tu. Katalah satu halaman kita ambil masa 2 hari, takkan kita letak harga RM50 kan untuk satu halaman. Kalau lump sum ni biasanya per page dia murah. Tapi kalau kita jenis yang lukis detail, kita punya lukisan cantik, sangat-sangat teliti, so kita boleh letak request untuk pay per page. Per page ni contoh satu halaman kita letak RM100, RM200. Depends lah. Kalau satu projek komik tu ada 100 halaman, kita letak harga RM100. So total RM10,000. Tapi jaranglah sangat ada klien yang nak kasih pada harga itu. Tapi ada. So dan dia depends pada kita punya request. Kita nak lump sum ataupun pay per page. Dan dia depends juga pada klien. Ada klien yang hanya nak bayar lump sum saja. So kalau kita nak terima atau tak terima, terpulang pada kita. Ada klien yang bayar per page. So kalau kita jenis yang suka lump sum, kita boleh tolak. Depends pada kita macam mana. Tapi ada dua kaedah. Satu lump sum, iaitu satu angka yang tetap. Contoh RM2,000 per projek komik, ataupun pay per page. So dia bayaran berdasarkan setiap halaman tu. So mungkin RM200 per halaman, RM100 per halaman, depends. Okay, so commission satu job lukis komik. And then kita boleh juga buat commission. Okay, karikatur pun boleh. Okay, karikatur lukis muka orang. Okay, ni actually commission ni dia macam saya rasa ramai orang dah tahulah caranya kan. Kita boleh offer servis karikatur ke, lukis muka orang, lukis potret, ataupun lukis komik. Sebab kita ni pelukis komik, kita bukannya semata-mata boleh melukis komik kan. Kita kena make sure kita punya servis tu bervariasi. Ada banyak servis. Selagi mana kita boleh buat, kita buat. Macam tu. Jangan, kita tak mestinya perlu spesifikkan kepada komik saja, unless kita nak jaga branding kita. So tapi kalau kita dengan tujuan untuk mencari
mencari duit, mencari income. So kita boleh pelbagaikan kita punya servis. Selagi mana kita mampu buat, kita buat. Kan? Kalau kita boleh buat, contohnya boleh buat graphic design, kita pelukis komik tapi kita mampu buat graphic design, why not kita buka servis graphic design kan? Kita buka servis buat poster, buat head ke, tak kisahlah buat apa, janji benda-benda, job-job berkaitan dengan graphic design. The thing is, commission ini, kadang-kadang saya tengok commission terlampau rendah lah value dia kan. Dia macam RM5, RM10. Dia macam mana kita nak naikkan kita punya rate commission tu. Okay, so depends kepada kita punya klien. Dia actually nilai ataupun harga servis kita itu depends kepada siapa klien kita. Kalau klien kita budak sekolah kan, pelajar sekolah, of course kita dah boleh jangka lah kita punya harga servis tu murah, betul tak? Satu karikatur RM5 ataupun satu halaman komik RM10, sebab kita punya klien pelajar sekolah kuasa membeli, kuasa membayar dia kurang. Tapi kalau klien kita adalah orang bisnes, mereka ni ada duit dan mereka memang buat duit. So that's why kita boleh letak harga tinggi sikit. Satu halaman RM100.5, satu halaman RM300, tak ada masalah. Okey, kalau klien kita korporat, kalau korporat ni maksudnya syarikat besar. Contoh syarikat apa? KFC kan, tiba-tiba KFC contact, okay tuan boleh tak minta tolong lukiskan komik 5 halaman untuk KFC buat marketing. Takkan nak letak harga RM50 satu halaman. Korporat ada harga lain. Korporat ni boleh bayar sampai 4 angka bagi satu halaman. RM1,000 satu halaman pun tak ada masalah, mereka boleh bayar. Apalah sangat RM1,000. So nampak tak? Dia depends pada kita punya klien. Kalau kita sendiri yang pilih klien kita, pelajar sekolah, orang individu, so of course lah harga servis kita memang murah. Tapi kalau katalah kita dah penat dah buat benda job-job yang murah-murah ni kan, kita nak buat something yang besar. So kita kena alihkan fokus, alihkan kita punya target klien kita kepada orang bisnes, kepada korporat, kepada syarikat SME. SME, Small Medium Enterprise, which is ada beribu-ribu syarikat SME dekat Malaysia ni yang boleh jadi kita punya potential client. So tapi kita kena make sure bila kita dah tetapkan klien kita, kita kena create satu servis yang sesuai dengan mereka. Contoh katalah kita nak target kepada SME. Okay, klien kita punya prospek kita nak target kepada SME. So kita kena create servis yang mereka suka. Contoh, kita boleh buat komik iklan kan. Komik iklan macam saya buat, dengan saya dan Afiq buat untuk klien-klien SME. Kita orang buat komik iklan untuk tujuan marketing mereka. So bisnes ni dia mesti ada marketing, and then dia orang memang ada bajet marketing setiap tahun, setiap bulan ada bajet marketing. Sebulan RM5,000, sebulan RM10,000. So kita boleh ambil sedikit portion tu kan, kita boleh ambil sedikit share, kita boleh ambil sedikit bahagian marketing tu untuk kita punya servis, iaitu komik iklan. So that's why bila saya deal dengan orang bisnes ni kan, mereka memang tak kedekut, tak lokek. Mereka boleh bayar sampai RM150 satu halaman. Black and white pun dia boleh bayar sampai RM100 satu halaman. Walaupun lukisan simple, mereka tak kisah lukisan tu simple ke tak. Yang penting komik itu boleh menyampaikan message, komik itu ada potensi untuk viral, dan mereka sanggup bayar berapa ringgit pun untuk satu halaman komik. So dia depends kepada klien kita siapa. Kalau klien kita jenis yang kuasa membelinya rendah, so kita dapat bayaran rendah lah. Tapi kalau klien kita korporat, klien kita SME, mereka boleh bayar kita beribu-ribu ringgit pun tak ada masalah setiap bulan. Janji kita boleh deliver kerja kita, janji kerja kita itu boleh berikan value yang mereka nak, boleh berikan mereka apa yang mereka nak, boleh penuhi objektif mereka ni, klien. Okay, so to commission. That's why kita pengkarya komik pada zaman sekarang ni, pengkarya komik mendapat ada demand yang tinggi terhadap pengkarya komik. Okay, demand tinggi. So takkanlah demand sedang tinggi kita nak kasih harga rendah, betul tak? Kita boleh letak satu harga yang berpatutan, bersesuaian dengan kapasiti kita, dengan value artwork kita dan dengan bajet klien. So cara untuk tetapkan harga again depends kepada value artwork kita. Value artwork kita, kalau kita dah dikenali, kalau kita dah
selalu viral, so kita boleh letak satu harga yang tinggi. Depends kepada skill kita, skill ataupun ketelitian artwork. Artwork tu pun mainkan peranan penting. Kalau artwork kita detail, kita boleh letak harga yang lebih tinggi. And then satu lagi, bergantung pada bajet klien. Okay, bajet klien ni penting. Kalau klien kita jenis yang budak-budak sekolah, memang of course harga kita yang kita kena letak tu memang harga rendah. Tapi kalau klien kita millionaire, orang bisnes, so kita tak ada masalah untuk letak harga yang lebih sikit. Okay, so yang ketiga. Okay, tadi cara pertama royalty, kita kena publish buku, and then kita kena hantar ke syarikat penerbit yang mampu untuk bayar royalty. Yang kedua adalah commission. So kita boleh target kepada orang individu, pelajar sekolah atau orang bisnes. Depends kepada mana yang kita nak targetkan tu. Dan makin besar kuasa membeli, kuasa membayar klien kita, makin tinggi harga yang kita boleh letak pada servis kita tu. Yang ketiga adalah penajaan. Kalau kita buat komik online, kan, katalah kita buat komik di online, di media sosial, di Facebook, Instagram, Twitter, lagi mudah untuk kita dapat penajaan ni. Sangat mudah. Okay. Dan penajaan macam tadi yang saya cakap, kalau klien kita orang bisnes, mereka boleh bayar kita setiap bulan, kan, untuk dapatkan servis kita. So actually itulah dia. Kita orang yang boleh sponsor hidup kita sebagai pelukis komik. SME, corporate, syarikat-syarikat bisnes, memang mereka boleh sponsor komik kita. Contoh macam ni, macam kalau perasan saya ada publish komik secara online di Facebook, Instagram, Twitter. Kalau perasan sampai ke hari ini saya dah publish lebih kurang 40 komik online. Okay, satu komik tu satu halaman lah. Dia komik yang ada message, komik wholesome, komik-komik motivational, komik berkaitan dengan anak kreatif. Jadi, bulan pertama tu saya buat komik, memang tak ada bayaran lah. Siapa nak bayar saya? Saya buat for free. Memang tak ada siapa nak bayar. So, komik online ni dia bermula dengan benda kita buat for free. Kita buat untuk bacaan. Percuma, semua orang boleh baca. Bila saya masuk bulan kedua, saya dah berjaya mendapatkan sponsor sebanyak RM1,500. Masuk bulan kedua, saya dah dapat buat duit sebanyak RM1,500. Menerusi sponsorship saja. Itu tak termasuk buat bengkel. Itu tak termasuk komisen lain. Okay, so RM1,500 itu hanya daripada sponsorship sahaja. Menerusi penajaan, iaitu saya berkarya. Okay, saya buat komik bebas ikut idea saya, suka hati saya nak buat komik macam mana. Klien tak boleh nak request apa-apa. Saya buat komik dan dalam ruang caption, bila saya post komik tu di media sosial, dalam ruang caption just letak ayat iklan klien, letak link, letak pautan yang bawa kepada sales page klien. Macam tu je. Klien sanggup bayar pada jumlah yang agak tinggi untuk dapatkan benda tu. So nampak tak? Penajaan ini adalah satu sumber income yang sangat baik. Okay, dia boleh jadi pendapatan bulanan kita sebagai pengkarya komik, sebab setiap bulan syarikat SME, corporate, mereka ada bajet marketing setiap bulan. So berbanding dengan orang persendirian, kan, orang persendirian ni individual ataupun pelajar sekolah, mereka biasanya gunakan servis kita one off sekali je, sebab mereka duit sangat-sangat limited. Tapi syarikat bisnes-bisnes kecil ni, mereka ada bajet marketing setiap bulan. So mereka setiap bulan pun boleh sponsor kita. Setiap bulan mereka boleh berikan kita RM1,000, RM500 untuk kita marketkan bisnes mereka, untuk kita bantu promosikan bisnes mereka. Macam tu. So, sebab apa tahu? Sekarang zaman content. Sekarang zaman viral. So, kita sebagai pengkarya komik lagi senang untuk viral. Sebab kita boleh buat komik dan benda tu orang suka share. Orang sangat-sangat suka share komik. Tak kisahlah di Instagram ke, di Twitter ke, di Facebook ke, di mana-mana media sosial. Memang orang suka share komik. Komik ni something yang orang suka share. So that's why kita ada that value yang kita boleh jual kepada klien kita. Especially klien yang ada kuasa membayar yang tinggi seperti syarikat bisnes kecil dan sebagainya. Okey, yang ketiga tadi penajaan. So yang keempat, apa cara untuk kita dapat income?
kita boleh ajar orang melukis. Ajar melukis, buka kelas melukis. Kan, macam yang saya sedang buat sekarang ni. Saya ajar tuan-tuan, cik puan melukis dan tuan dan cik puan pun boleh ajar orang lain melukis pula. Kan, buka kelas melukis. Katalah malas nak bayar sewa tempat ataupun tak ada tempat nak ajar. Kan, kita nak kena cari bilik lah untuk sewa. Lepas tu, untuk ajar orang melukis kan, kena ada tempat. So, kalau kita tak ada tempat yang sesuai ataupun kita nak cut cost lah, kita tak nak bayar sewa bilik atau sewa dewan, why not buat kelas melukis atau tuition melukis mingguan, buat di rumah sendiri atau buat di rumah pelajar. Okay? So, kita boleh buka kelas melukis di rumah sendiri. So, ni lagi boleh jimatkan kos. Sebab kita tak payah nak bayar sewa bilik, sewa office ke, tak payah nak bayar sewa dewan. Kita bila buat di rumah sendiri, kita yalah, kalau kita bayar sewa rumah tu, kita bayar lah. Tapi maksudnya kita tak payah nak ada extra cost lagi untuk kita bayar sewa bilik untuk kita buka kelas. Bila kita buat di rumah sendiri lagi senang. Kan, tempat dah ada, kita cuma perlu sediakan meja. Kita cuma perlu sediakan meja sahaja dengan kerusi. Okay. Kemudian kita just buat sedikit marketing. Buatlah di media sosial, di WhatsApp group. Cakap yang kita buka servis, buka kelas melukis. Buat poster cantik sikit, share di WhatsApp group, share di media sosial. And then katalah kita letakkan satu orang RM100, kan? So dalam sebulan tu ada 4 sesi. Satu sesi sejam hingga 2 jam. Kita letak seorang pelajar RM100. 100 per pelajar. So kalau kita dapat 10 orang, kita dah boleh dapat jana income extra sebanyak RM1,000 sebulan. So kelebihan bila kita buka kelas melukis atau bila kita buka tuition melukis ni adalah kita boleh dapat income bulanan. Sebab dia macam tuition biasa lah kan. Kelas tuition biasa kan setiap bulan bayarannya kan. So kalau tak bayar tak boleh join tuition tu. So kelebihan kelas melukis adalah kita boleh dapat income bulanan. Dan kita tak payah nak cari lagi dah. Katalah kita nak start kelas melukis pada awal tahun, pada Januari kan. So kita kena buat marketing pada bulan 11, bulan 12 tahun sebelumnya. Okay, kita kena buat marketing awal sebulan 2 bulan. Kita kena kumpulkan, katalah limitnya adalah 10 orang pelajar untuk the whole year, untuk kelas melukis kita tu limitnya 10 orang pelajar. So kita buat marketing, cuba untuk cari 10 orang pelajar tu, dan kita letakkan, katalah seorang pelajar RM100. So katalah kita berjaya dapat cari 10 orang tu, dan kita dah boleh hampirlah kita dah boleh jamin setiap bulan kita boleh dapat RM1,000. So kita hanya perlu susah cari pelajar awal-awal je. Kemudian bila dah katalah dah bulan kedua, bulan ketiga tu, kita dah tak payah nak cari orang lagi dah. Sebab orang yang sama akan join kelas kita dan akan bayar. Orang yang sama. Kan, 10 orang yang kita cari pada awal tahun tu, pada katalah bulan 12, kita dapat cari 10 orang yang akan join kelas, yang akan start pada bulan 1. Kita bulan 1 tu tak payah nak cari lagi orang. Sebab kita dah jumpa 10 orang yang akan join kelas kita the whole year. So nampak tak? Senang. So itu satu sumber pendapatan yang mudah, iaitu kita ajar orang melukis. Dan katalah sambil kita buka kelas melukis tu, kita boleh juga offer servis private tutoring. Iaitu kita ajar one-to-one basis. Kita ajar one-to-one. Mungkin kita boleh datang ke rumah dia, atau kita boleh ajar dia secara personal. Dan biasanya kalau private tutoring ni dia lebih mahal. Dia memang ada pelajar yang tak sesuai join kelas, tak sesuai join bengkel. So dia hanya sesuai bila dia ajar one-to-one. Mungkin sebab dia special ke, dia ada autism ke, macam Afiq Salam. Dia ada seorang student, dah lama dah bertahun student ni belajar dengan Afiq. Dan student ni dia special lah, dia ada autism. So dia tak boleh nak join bengkel biasa, dia akan ketinggalan. So dia perlukan ada seorang mentor yang ajar dia secara personal, one-to-one. So macam tu. So private tutoring is a good option. Cuma benda ni private, kena make sure jaga batasan, kena tak boleh sesuka hati kan. Macam kita kena
pandai jaga kita punya batasan tu. Sebab dia private, so kena hati-hati sikit lah. Okay, yang ketiga, kita boleh buat e-book. Kita boleh buat e-book yang ajar tentang melukis. So ajar e-book ni pun kita buat sekali, kita dapat hasil berkali-kali. Macam e-book yang saya buat, saya dah ada 6 e-book sekarang ni. E-book pertama tu, teknik menulis komik, saya buat pada tahun 2013 dan sampai sekarang masih ada orang beli dah 6 tahun. So saya jual pada harga RM60, RM69 untuk 6 e-book. So e-book ni the thing is kita dah buat dia sekali dan dia dah tak ada cost lah lepas tu. Kita just forward email atau kita just share link kan, dan kita boleh dapat duit. So e-book adalah satu benda yang baik. So tapi kena make sure lah e-book kita tu memang ada value, e-book kita tu memang share something yang baik, something yang bagus dan bermanfaat. Kena make sure, jangan kita buat e-book kosong kan semata-mata untuk dapat duit. Olah apa jua benda yang kita buat, servis yang kita offer, kita kena make sure kita letak real value dalam servis tu, dalam kita punya servis atau dalam e-book yang kita tulis. Kita kena make sure kita ajar something, ajar benda yang betul. Jangan kita just nak dapat duit, so kita buat ala kadar, kita buat just janji masuk duit kan. Orang belajar tak belajar, tak kisah, tak boleh macam tu. Kita kena make sure value tu, servis kita tu ada value yang bagus. Dia berikan manfaat kepada orang yang menggunakan servis kita tu. Okey, kemudian kita boleh juga buat bengkel komik. Buat bengkel, contohnya waktu cuti sekolah, kita boleh buat bengkel komik, ajar budak-budak sekolah yang sedang cuti. So mak ayah memang biasanya akan, waktu cuti sekolah je, mak ayah akan mula untuk cari bengkel-bengkel untuk anak mereka sertai. So itu pun satu cara untuk kita jana income. So nampak, dengan hanya ajar melukis ni, ada 4 cabang income yang kita boleh buat. Kita boleh buka kelas melukis mingguan di rumah sendiri kan, untuk securekan pendapatan kita setiap bulan. Kita boleh juga offer private tutoring untuk pelajar-pelajar special case yang tak dapat nak join bengkel, tak dapat nak join kelas. Kita boleh juga buat e-book. E-book ni kita buat sekali dan kita dapat hasil berkali-kali. Dan akhir sekali kita boleh buat bengkel. Mungkin sebulan sekali kita buat bengkel, ataupun mungkin setahun 2 kali pun tak ada masalah. Waktu cuti sekolah, kita buat bengkel, kita ajar orang-orang ni melukis komik. Okay, so itu cara keempat. Yang kelima, apa cara untuk kita jana income? Agak-agak apa cara kelima? Cara pertama tadi royalty. Kedua, commission. Yang ketiga, penajaan, sponsorship. Yang keempat, kita ajar melukis. So yang kelima apa? Yang kelima adalah kita monetize IP. So kita content creator, kita tak ada masalah ataupun kita mudah untuk buat IP, create IP. Contoh IP ni watak komik. Watak komik tu adalah IP. Macam, atau watak animasi, atau semua IP. Tapi kita pengkarya komik, kita mampu, kita boleh untuk buat watak komik. So watak komik atau watak rekaan atau watak fiction. So IP ini adalah something yang mudah untuk kita buat duit, tetapi orang just tak tahu cara macam mana. Actually yang paling ni, IP ni yang paling penting sebenarnya. Macam contoh Bobo Boy kan. Bobo Boy tu, apa yang menarik tentang Bobo Boy adalah wataknya, karakter. Dia tak kisahlah, sebab bila orang dah suka Bobo Boy, buatlah movie apa saja pun orang akan datang tengok. Buatlah series di YouTube, orang akan tengok. Buatlah apa saja, orang akan tengok, orang akan beli, orang akan gunakan servis dia sebab orang dah suka that character. So actually, bila kita berjaya create satu watak yang likeable, iaitu orang suka, sangat mudah untuk kita monetize. Dalam banyak cabang kita boleh buat. Okay, so IP tu. So caranya adalah kita create watak yang likeable. Create watak yang likeable. Watak yang orang suka, watak yang orang senang dengan dia, watak yang orang tenanti-nantikannya. So first kali kita create watak yang likeable. Okay, kemudian kita buat komik. Kita create komik, create story yang ada watak tu. Create story yang ada watak tu. So kita create watak, kita masukkan watak itu ke dalam satu story atau satu komik, series of komik. Okey, kemudian dari situ, bila kita, sebab watak itu masalahnya tak dapat nak berdiri sendirilah kan. Bila kita buat watak komik, of course kita perlukan komik.
kita perlukan cerita untuk tunjulkan watak tu, betul tak? So that's why langkah ketiga adalah kita publish. So publish ni tak mestinya publish dengan syarikat penerbit. Kita boleh, katalah kita dah ada watak yang likeable, kita dah ada story, kita dah lukiskan komik yang tunjulkan watak tu, yang membolehkan pembaca suka watak tu. So yang ketiga kita kena publish lah. Sama ada kita publish dengan syarikat penerbit dalam bentuk buku ataupun kita publish online. Seperti mana yang ramai pengkarya komik dah buat dah zaman sekarang ni. Ya, kita publish komik, siri komik secara percuma di media sosial. Actually, the good thing about that is kita boleh perkenalkan, kita boleh popularkan watak komik kita tu. Sebab bila kita publish dalam bentuk buku komik, benda tu terus premium. Benda premium ni memang dia punya reach tu kurang. Kan, kita tak dapat nak expect komik yang kita buat tu, komik pertama yang kita buat terus terjual 100,000 naskah and then jadi super popular sampai semua orang kenal watak kita. Tak. Biasanya komik pertama mungkin boleh terjual 1,000 naskah, 3,000 naskah, 5,000 naskah. Itu pun dah kira banyak dah. So kita tak dapat nak expect semua orang kenal watak kita. So apa cara untuk kita buatkan watak kita dikenali? Kita kena publish atau kita kena tunjukkan, perkenalkan watak kita itu di media sosial. Gunakan kuasa internet, gunakan kuasa viral. So bila watak kita tu dah mula orang kenal kan, sebab di media sosial ni benda tu percuma kan, orang tak payah nak bayar. So dia punya reach tu, dia punya capaian itu lebih luas. Sebab orang tak payah nak bayar untuk dapat kenal watak kita tu. Berbanding kalau kita publish komik kita dalam bentuk buku, orang kena bayar baru kenal. So tapi sekarang orang boleh kenal for free. So the thing is, bila watak kita tu terkenal, popular, dikenali, dekat situ kita mudah untuk monetize. Dekat situ kita mudah untuk monetize. Apa caranya? So lepas watak kita dah popular, kita dah boleh monetize dengan cara merchandising. So katalah watak kita buat watak yang comel kan. Yang kita buat satu watak yang comel, tak kisahlah watak manusia ke, watak penguin ke, watak haiwan ke, watak robot ke, kita buat watak yang comel-comel yang orang suka. Kemudian kita publish and then happen to be rezeki kita, watak kita tu jadi super popular, dia sangat viral kan. Kita buat komik strip yang mempopularkan watak tu. So bila dia dah famous, tiba-tiba kita keluarkan merchandise. Kita keluarkan bantal plushie. Katalah kita buat watak penguin kan. So kita keluarkan plushie penguin yang sangat comel. So of course orang akan beli kan. Ataupun kita keluarkan apa? Kita keluarkan keychain. So merchandise ada banyak sangat. Dia mungkin keychain, mungkin dia plushie, dia mainan figura, tak kisah apa, sangat banyak possibility yang kita boleh, sangat banyak benda yang kita boleh buat dengan kita punya IP tu. Sebab IP tu dia design, dia karakter, so kita boleh lekat dekat mana-mana saja. Contoh satu mug, katalah bayangkan satu mug, satu cawan. Kalau cawan tu kosong, menarik tak? Tak menarik kan? So kalau orang offer harga RM10 untuk satu cawan kosong, kita nak beli tak? Unlikely. Tapi kalau satu mug kosong tu kita print dengan muka watak yang famous, kita print muka watak kita kan, katalah kita ada watak dan watak kita tu famous, kita print muka watak kita tu, letak harga RM10. Of course orang nak beli, especially penggemar watak kita tu. Dia rasa macam bila dia dapat miliki mug tu, dia akan rasa best sebab dia suka watak tu dan dia suka kalau watak tu ada pada barang-barang yang dia ada. So nampak tak, IP kita mampu menaikkan value barang-barang biasa. Katalah kita ada pen kan, pen yang ada letak muka watak kita tu. So nilai pen tu menjadi lebih tinggi berbanding kalau pen tu kosong je. So nampak, IP ni ada kuasa untuk menaikkan value barang-barang yang pada asalnya biasa-biasa je. Tapi bila print IP, print muka watak pada sesuatu objek biasa, dia akan jadi special, dia akan jadi luar biasa, dia akan ada extra value, added value pada barang-barang tu. So tu kelebihan IP, dan kita dekat situ kita boleh monetize. Okay, so kita boleh monetize dengan merchandising, dan kita boleh monetize dengan sponsorship. Kan katalah ada orang nak buat macam tadilah, kan lebih kurang sama macam tadi. Ada orang tengok watak ni famous, okay, dan dia mungkin dia adalah syarikat lah kan. Biasanya syarikat yang sanggup keluarkan duit untuk sponsor. Okay, so katalah dia company ni,
dia suka dengan watak yang kita buat. Watak kita tu famous, orang ramai kenal. And then so company tu pun datang approach kita. Dan dia kata dia nak minta watak kita tu promosikan produk dia. So nampak tak? Dia macam watak tu actually tak real kan? Watak tu fiction, watak tu lukisan. Tetapi kalau dibuat dengan betul, watak tu boleh jadi macam orang betul. Watak tu boleh jadi macam orang sebenar. Dia boleh jadi duta produk yang sebenar. Yes, dia macam contoh case study macam si Juki. Si Juki tu actually watak fictional, rekaan Fazamyong, seorang pengkarya dari Indonesia. Tapi watak tu sangat-sangat famous. Ada berjuta orang follower dekat Indonesia, dekat Malaysia pun ada ramai follower. Dan si Juki ni, watak komik ni telah menjadi duta kepada sebuah bank di Indonesia. Bayangkan watak komik jadi duta bank di Indonesia. Saya nampak agaknya berapa juta rupiah yang dia terima untuk dapatkan si Juki. Ialah berapa, agaknya saya yakinlah besarlah jumlah wang yang dibayar kepada pemilik IP si Juki kan, untuk si Juki jadi duta. Sebab yang mengambil si Juki jadi duta tu adalah bank, dan ada banyak lagi syarikat lain yang telah menjadikan si Juki sebagai duta syarikat mereka, duta produk, duta jenama dan sebagainya. So benda ni dah bukan benda kecil-kecil. So IP ni adalah something yang orang terlepas pandang lah. Kita boleh monetize, tapi orang terlupa. Orang asyik nak buat komik je kan, sampai orang terlupa untuk create, untuk monetize, menerusi penghasilan merchandise, sponsorship, apa lagi. Okay, tapi dua cara untuk kita monetize IP kita adalah dengan merchandising. Merchandising ada banyak, and then sponsorship. Okay, so setakat ini dah 5. Okay, 5 cara. Okay, saya recap balik sebelum kita tamatkan kita punya sesi pada hari ni dalam video ni. Okay, ada 5 cara untuk kita jani income. Okay, 5 cabang pendapatan bagi seorang pengkarya komik. Pertama adalah royalty. Royalty ni boleh jadi kita punya income tahunan. So, saya memang sangat-sangat sarankan kepada semua pengkarya komik at least try untuk publish satu buku komik dengan syarikat penerbit. So, dengan cara itu kita boleh ada satu pendapatan tahunan. Okay, yang kedua, commission. Commission ni boleh jadi one off, boleh jadi bulanan. Kalau kita buat komik iklan kan, kita targetkan kita punya klien orang-orang bisnes kan. Kita targetkan orang bisnes sebagai klien kita. Kita boleh dapat commission secara bulanan, bukannya one off. Kalau kita target pada individual pelajar sekolah, biasanya mereka one off. Mereka guna servis kita sekali, and then dah kita kena cari klien lain kan. Kita kena cari orang lain pula untuk ambil servis kita. Tapi kalau kita dapat secure 5 bisnes atau 5 syarikat untuk buat komik iklan setiap bulan. So memang insya-Allah kita dah boleh hidup dengan selesa. Yang ketiga adalah sponsorship. Sponsorship ni bila kita targetkan kita punya klien kita pada orang-orang bisnes, so mereka boleh sponsor kita punya karya. Especially kalau karya kita tu selalu viral, kita ada ramai followers online. Tapi mungkin ada yang cakap, susahlah kita nak dapat ramai followers kan. Tahu tak, zaman sekarang ni dekat Instagram ada seorang remaja ke kanak-kanak, ada seorang kanak-kanak tu pelukis komik. Dia lukisan dia simple. Macam budak-budak melukis kan. So lukisan dia simple. Tapi dia mampu kumpulkan hampir 30,000 orang followers sebab dia konsisten berkarya. So zaman sekarang ni untuk jadi pelukis komik, kita tak perlu nak lukis dengan sangat cantik. Asalkan memadai orang faham apa yang kita lukis tu. Dan yang kedua, kualiti yang paling penting yang perlu ada pada pengkarya komik pada zaman digital sekarang ini adalah konsisten. Kena konsisten. Kalau kita tak konsisten, kalau kita ada masa kita keluarkan komik yang sangat cantik, tiba-tiba kita senyap selama sebulan, langsung tak update di media sosial, orang akan lupakan kita terus. Orang akan lupa pada kita. Tapi kalau kita lukis simple-simple, tapi kita ada good ideas dan kita berkarya mungkin setiap hari atau mungkin setiap seminggu 3 kali, 3 komik kita publish dekat media sosial, maka yang tu yang orang lebih prefer. Orang akan sentiasa ingat kita. Okay, so even sama sekarang ni budak kanak-kanak 10 tahun pun boleh ada sampai 30,000 follower kan. Takkan kita yang dah dewasa tak mampu, takkan kita yang dah remaja ni tak mampu kan. Ni zaman sekarang ni orang dah tak pandang pada
usia kan, pada para serupa, sebab kita kita berinteraksi sekarang banyak dengan media sosial. So orang sekarang tengok pada figure, macam jumlah follower, orang tengok pada hasil. Contoh macam komik kita tu berimpak ke tak, bagus ke tak idenya dan sebagainya. Okay, yang keempat adalah ajar komik. So ajar komik ni kita buka, ajar komik ni pun kita boleh dapat bulanan. So kita boleh buka kelas tuition di rumah sendiri kan, cari 10 orang at least untuk jamin RM1,000 pendapatan ekstra setiap bulan. Ataupun kita boleh buat private tutoring untuk pelajar-pelajar special case. Kemudian kita boleh buat e-book. Kita buat sekali, and kita mendapat hasil banyak kali dengan tanpa kos. Sebab e-book ni kan bentuk soft copy, kita just perlu email saja. So tak ada kos lah. Katalah kita letak e-book kita tu harga RM50. Dan bila setiap kali orang beli, kita dapat RM50 tu memang net. Nah, itulah profit bersih kita, RM50. Sebab tak ada kos dah. Selain daripada kos awal waktu kita nak tulis e-book tu lah. Dan akhir sekali adalah kita buat bengkel. Bengkel ni boleh buat contoh 3 bulan sekali atau setahun 2 kali. Depends lah kepada permintaan. So yang kelima adalah monetization daripada IP. IP. So kalau kita dah ada watak yang popular, kita dah start boleh keluarkan merchandise. Contoh keychain, pen, plushie dan sebagainya. Make sure merchandise itu bersesuaian dengan IP kita. Boleh study macam mana Baba Boy buat, macam mana Upin Ipin buat. Mereka keluarkan merchandise yang sesuai dengan karakter, dengan IP mereka tu. Okay, so nampak tak? Ada 5 cabang pendapatan. So, katalah kita setiap tahun kita ada 2 buku baru. Dekat situ kita dah boleh secure income tahunan daripada royalty. Kemudian kita buka commission, kita pelbagaikan kita punya servis. Kita ada offer servis lukis komik, lukis ilustrasi, design watak, buat konsep, buat storyboard, kan? Semua servis tu berasaskan kepada skill melukis. So that's why kita boleh pelbagaikan servis. And then kita ada pula buat komik iklan, kan, nampak? So at least mungkin kita dah boleh dapat RM2-3,000 sebulan dekat situ. Kemudian kita katalah kita punya komik selalu viral kan, kita selalu share dekat media sosial dan viral, dan kita dah boleh buka untuk sponsorship. Kemudian kita ajar pula komik, katalah sebulan kita ajar 5 orang. 5 orang datang ke rumah untuk belajar komik. Budak-budak sekolah rendah kan. Kita dah boleh dapat RM500 ekstra kat situ. Dan akhir sekali merchandise. So nampak, ada banyak cabang pendapatan sebenarnya. Kita sebagai pelukis komik, memang kita bertuah sebab kita jadi pengkarya komik pada zaman ni. Pada zaman digital ni. Pada zaman tak payah nak keluar bilik pun kita dah boleh dapat duit. So bayangkan kalau kita lahir pada 20 tahun yang lepas. Internet tak ada kan, apa tak ada. Kita nak jadi pelukis komik, kita kena pergi ke KL. Kena jadi pelukis komik in-house. Kan, kita kena kerja di syarikat Ujang ke, Apo ke, ataupun gila-gila ke kan. Dengan syarikat yang limited masa tu. Plus tak ada internet, tak ada semua rujukan. Nak belajar pun bengkel komik mana ada dulu, tak ada. Nak belajar komik, kena cari pelukis komik. Dan kena bekerja dalam syarikat komik. Syarikat penerbit majalah komik. Barulah kita boleh belajar cara untuk melukis komik. Kalau tak, memang susah. Sekarang ni dah ada melambak bengkel komik. Kalau katalah tak ada bajet nak belajar, nak join bengkel ke apa ke, kita boleh belajar kat YouTube. Belajar sendiri, especially mereka-mereka yang autodidak ni, iaitu mereka yang mampu untuk belajar dengan sendiri. Dia tak semua orang ada kebolehan autodidak ni. Tak semua orang autodidak. Ada orang memang perlukan guru, perlukan mentor, perlukan modul yang tersusun, barulah dia boleh belajar. Tapi ada orang yang boleh belajar sendiri, iaitu orang-orang yang dipanggil sebagai autodidak ni. So ada banyak cara untuk belajar sekarang ni. Ada banyak cara untuk kita jana pendapatan. So tak ada alasan. Okay, that's why saya harap sangat tuan-tuan dan cik puan dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Okay, memang pada zaman sekarang ni tak mustahil untuk kita jadi freelancer komik sepuluh masa. Tak mustahil, tapi memang ada cabarannya. Dia macam ni. Pekerjaan freelancer komik ni adalah something yang high risk, high return. Iaitu risiko tinggi tapi pulangan pun tinggi juga. So depends lah pada kita yang macam mana kan. Kalau kita ada support system yang bagus, why not? Boleh je cuba untuk terjun jadi freelancer sepuluh masa. Tapi kalau kita nak lebih security, okay, kita boleh jadi seorang doktor yang melukis komik kan. Kita boleh jadi seorang engineer melukis komik. Ambil lah mana-mana cabang yang selamat. Pilih career yang selamat. Pada masa yang sama, teruskan melukis komik. Jana pendapatan sampingan. Okey, sekian saja. Terima kasih banyak. Kalau ada soalan, boleh bertanya di ruang komen ataupun email kepada nazirisalam@gmail.com. Okey, terima kasih. Moga dapat manfaat daripada perkongsian saya pada hari ini. Jumpa lagi insyaAllah dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.